Bila pada tahun 2023 selepas Covid, kita dapat maklum peguam ni yang nama dia Azam, Izham, Azman and Partners ni wind up bankruptcy. Yes, bankruptcy. Panel yang pada PKNS ni bankruptcy. Tak tahulah bankrupt ke, wind up ke, kena tutup ke, kita tak tahu. Bila pihak penduduk pergi, dia kata kita dah tak wujud. So penduduk-penduduk ni yang dah bayar dengan diorang ni jadi mangsa lah. Mangsa ni apa? Mangsanya dokumen semua ada dekat lawyer, tak selesai, duit dah bayar. So siapa yang nak tanggung ni? Yang ada duduk penduduk ni bukannya mewah, bukannya kaya, duduk flat PKNS Jalan Kuching. Rumah satu bilik je yang ada duduk kat sini. So kami di Peringkat Persatuan Penduduk, kami ajukan kepada pihak PKNS, what is going on? Apa yang sedang berlaku ni? Lawyer you buat masalah, penduduk pula yang nak kena tanggung. Kemudian pihak PKNS bagi tahu dan maklumkan betul dia punya lawyer ni ada masalah, yang mana semua dokumen yang berkaitan tentang surat title untuk penduduk-penduduk ni telah dihantar ke majlis program. Kerana lesen ataupun orang kata permit program ni telah ditarik oleh majlis program, dan majlis program mengambil alih proses untuk strata title ni. Tapi yang kami agak kecewa, bila penduduk pergi ke majlis program, penduduk pula tak kena bayar lagi dekat majlis program. Dan bila majlis program kata okey, kita akan release dokumen ni bila you buat bayaran. Ini bukan masalah kami, ini bukan masalah penduduk. Yang masalah penduduk ni adalah panel lawyer syarikat yang telah dilantik atau program yang dilantik sendiri oleh pihak PKNS. Kenapa mereka yang nak kena tanggung? Sepatutnya segala urusan tentang berkaitan dengan lawyer ni pihak PKNS kena selesaikan. Daripada segi bayaran, daripada segi documentation, dia yang kena selesaikan. Kemudian pihak PKNS keluarkan satu notis, dia kata dia dah lantik pula mohon mengadakan sesi taklimat strata dan harta pusaka untuk mendapatkan strata secara automatik daripada AA and Partners Services. Maksudnya pihak PKNS juga tak tahulah, mungkin dilantik oleh pihak PKNS untuk berhubung dengan pihak penduduk dan dihantar kepada setiap pemilik rumah. Persoalannya, bila kita berurusan balik selepas kita dapat dokumen daripada majlis program, kita kena lantik lawyer baru. Lawyer baru kena bayar baru, kena bayar bayaran yang baru. Dulu mungkin nak bayar hampir 2,000 atau 3,000, sekarang ni nak bayar lagi. So apa yang jadi dengan yang bayaran pertama yang kita buat dekat lawyer ataupun panel pihak PKNS tu? So kami dah tanggung untuk yang bayaran panel yang culas, yang telah tidak menjalankan tugas. Kedua, kami kena bayar dengan majlis program. Dan ketiga, kami kena bayar lagi satu kepada lawyer baru untuk menguruskan strata title. Dan pada akhir bulan 8 atau bulan 12 bulan Disember, kami ada berbincang dengan pihak PKNS sebanyak 2 kali. Kami kata kami setuju untuk tubuhkan MC, Management Corporation, untuk ambil alih urusan strata ni. Tapi kami minta untuk selesaikan dulu urusan bayaran yang tertangguh yang dibuat kepada penduduk-penduduk yang jadi mangsa ni. So that's why kita sampai sekarang kita desak kepada PKNS untuk selesaikan isu ni sebelum kita nak ambil maintenance. Kita faham kehendak dan juga aspirasi penduduk sini. Bila kita dah ada strata, kita nak menguruskan kawasan kita sendirilah, MC. Tapi kalau macam ni punya keadaan PKNS yang ambil acuh tak acuh, masalah lah pada kita. Saya nak bagi tahu kat sini dan saya nak sampaikan benda ni pada pihak PKNS, dan saya nak bagi tahu juga mungkin kepada pejabat yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin. Saya hantar surat melalui menggunakan letterhead Persatuan Penduduk. Kebetulan saya adalah pengurusi Persatuan Penduduk. Pada bulan Februari, 8 hari bulan Februari 2025. Ni surat saya hantar, jagi boleh tengok. Kepada Puan Sabrina binti Sulaiman, pengurus unit urusata Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Kami hantar dan diterima oleh Encik Muhammad Aznif Zaini. Ada tulis kat sini, ada acknowledge. 6 Februari 2025. Saya nak bagi tahu, sejak 6 Februari yang kita hantar tu sehingga tarikh surat baru kita keluarkan menggunakan letterhead baru, iaitu pada
19 Ogos 2025. Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. 7 bulan. Tak respon pada surat yang kami hantar untuk bincang. Bukan untuk nak tetapkan apa semua, minta bincang sebab kita tak setuju dengan kadar cas perkhidmatan yang nak kena kepada kita sebanyak RM60. Daripada RM15 nak naik ke RM60. Kita tak setuju. Tapi kami ada ruang dan cakap dengan kawan-kawan, kita mungkin ada ruang untuk kita bincang. Saya hantar 7 bulan. Saya marah lah. Saya betul-betul marah sebab cara korang buat ni tak betul. Sepatutnya surat dan aduan perbincangan atau apa semua mesti respon. Kalau ikutkan SOP, mungkin 2 minggu ataupun sebulan untuk kita bincang. Ini 7 bulan. Saya terpaksa gunakan letik Ketua UMNO bahagian. Ni letik saya, Ketua UMNO bahagian. Okey. Pada tarikh 20 Ogos 2025. Saya hantar direct kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Okey. CC kepada Yang Berbahagia Datuk Mahmud bin Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKNS, kepada Puan Sabarina itu sendiri, dan juga kepada Datuk Wira Megat Zulkarnain, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor, merangkap situs politik kepada timbalan pada Menteri. Wonders Wonders. Tak sampai seminggu saya dapat surat daripada PKNS. Seminggu barulah explain tentang apa yang berlaku dengan hanya bersurat. Saya nak tanyalah dengan Puan Sabarina ni, yang surat saya yang pertama sekali yang saya hantar tu, you anggap apa? Sampah lah. Bila saya pakai letihad politik, hantar pada Menteri Besar, baru dia nak respon dalam tempoh seminggu. So, kenapa ada duit standard? Kenapa ada duit standard? So, jawab. So, kalau rasa tak kompeten buat kerja, berhenti letak jawatan. Okey, berbalik pada isu penyelenggaraan, saya nak bagi tahu, kami minta supaya pihak PKNS bincang dengan kami sebagai wakil penduduk untuk dapatkan apa keputusan, berapa jumlah yang perlu kita kenakan pada penduduk. Because kita tak ada MC, kita tak ada JP, kita ada hanya wakil penduduk, peserta penduduk untuk mewakili penduduk. Saya kena dapat mandate ataupun mendapat mandat daripada penduduk berapa yang amount yang kita setuju. Kalau nak kata amount RM40, okey, kita bincang RM40. Kalau RM30, kita bincang RM30. Tapi yang paling penting, kena ada perbincangan. Bukan hanya datang hantar notis pada penduduk, jadi penduduk terkejut beruk, RM15 tiba-tiba jadi RM60, 300% naik. Ini gila punya kerja tu, kan? So patutnya biarlah sesi libat urus bincang dengan kami. Ini tiba-tiba hantar notis bagi tahu. Sekarang ni penduduk mengadu, tiba-tiba mereka punya bil penyelenggaraan ada tunggakan beratus dan beribu ringgit. Marahlah diorang. Sebab patutnya bincang. Kalau nak persetujuan, kita buat persetujuan. So ni bil penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh pihak DBKL yang banyak minggu lepas oleh pihak PKNS. Baru keluar. Ni baru keluar. Saya tunjuk ni. So diorang start bayar. Semua dah ada tertunggak dah. Bayar sebelum. Ada ni RM510. Ada yang bayar sampai semua beratus-ratus ringgit. Ada yang RM1,000. Tak fair lah. So bagi kami, biarlah kita bincang berapa amount yang kita setuju untuk kita bayar. Dan yang paling utama, selesaikan dulu masalah yang korang buat ni. Masalah ni semua terjadi disebabkan keculasan dan juga tidak, orang kata apa, kompetennya pihak lawyer yang dilantik oleh pihak PKNS. Itu kejahatan. So kami mendesak supaya pejabat Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin ambil tindakan tentang isu ni, dan kami bersedia untuk berjumpa dengan pengurusan tertinggi dengan pihak PKNS untuk bincang pasal hal ini. So saya desak, saya minta dalam tempoh 48 jam ni respon pada kita punya video ni ataupun kita punya PC ni untuk berbincang. Tak apalah, kalau tak nak respon surat, just message pada kita siapa yang boleh nak berhubung dengan kita untuk kita bincang, sama ada di PKNS ataupun kita bincang di Pejabat Persatuan Penduduk. So itu yang kita nak desak pada hari ini. Kenapa kita buat PC, dan kita nak maklumkan kepada pihak PKNS, please anggap benda ni sebagai satu benda yang serius, dan kita ada ruang lagi untuk bincang. Okey.